Ada yang tanya dekat saya, bila pula kita nak untung dengan emas ni? Jawapannya adalah soalan yang sama macam kita buat ASBF, pembelian rumah dan unit trust. Bila nak untung? Dan jawapan saya selalunya sama je macam kita buat ASBF, pembelian rumah dan unit trust. Bergantung kepada beberapa elemen iaitu masa, inflasi dan yang paling penting adalah ilmu. Emas secara asasnya adalah simpanan jangka masa panjang, bukan emas sahaja. Semua jenis pelaburan sepatutnya bersifat jangka masa panjang. Kalau labur hari ini, esok kaya, saya fikir itu adalah scam ataupun skim cepat kaya je. Disebabkan asasnya konsep emas yang kalis inflasi, sifat dan nilainya bertambah dengan perlahan namun mengekalkan nilainya untuk jangka masa panjang. Contohnya pada zaman Nabi SAW, waktu dulu berapa harga satu keping dinar ni? Mungkin kalau ditukar ke dalam bentuk RM lebih kurang RM100 lah kot. Tapi satu dinar ni boleh beli seekor kambing. Dan hari ini berapa nilai satu dinar ini? Hari ini nilai satu dinar adalah RM2,000 dan masih tetap boleh beli seekor kambing. Tuan-puan pernah bayangkan tak Malaysia dilanda peperangan? Tak pernah kan? Macam tu jugalah negara Vietnam dulu. Mereka pun tak pernah terbayangkan negara mereka diserang Amerika. Bila lari ke beberapa negara lain, termasuk Malaysia, nilai mata wang mereka tak laku langsung. Yang mereka guna untuk memulakan hidup adalah dengan emas kerana ianya adalah mata wang universal dan diterima di mana-mana pelosok dunia. Konsep simpanan emas adalah buy low, sell high. Pada masa harga meningkat, pemilik boleh jual emas dengan mengambil nilai spread sekitar 6 ke 9%. Lebihan jualan dan perbezaan harga adalah nilai keuntungan simpanan emas anda. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan emas, beli emas pada waktu sekarang kerana harganya masih berpatutan. Di masa depan, harga emas akan naik lebih tinggi. Percayalah, harga emas yang kita anggap tinggi hari ini akan terlihat murah 2 ke 3 tahun akan datang. Simpan emas sebagai perlindungan kekayaan dan kalis inflasi agar bila harga emas meningkat, barulah pertimbangkan untuk kita jual emas atau nak terus simpan sebagai wealth protection. Dan kebanyakan pakar kewangan berpendapat bagi melindungi kekayaan, kita sepatutnya memiliki emas sekitar 15 ke 50% daripada keseluruhan aset kekayaan. Simpanan emas di public gold adalah patuh syariah kerana simpanan emas disandarkan dengan emas fizikal seperti di tangan saya. Yang mana nak memiliki jongkong emas dan dinar begini, boleh klik link di bio Safia Sofyan, saya bantu sebaiknya.